Oyen di rumah tuan-tuan, oyen. Saya kena hak tu je. Hak tu lah yang viral pun. Banyak buat perangai oyen. Makan apa lah, banyak buat perangai, masuk dalam kain apa. Oyen di rumah kita, oyen yang sama akan dibangkitkan di mahsyar. Tak tangan di dada macam tu, saya boleh jumpa lagi lah ustaz oyen tu. Boleh. Mereka bangun untuk apa ustaz? Untuk diadili dan menjadi saksi kepada dua makhluk yang ada dosa pahala, iaitu jin dan manusia. Makhluk-makhluk ni termasuk apa-apa binatang yang pernah hidup di atas dunia ni, walaupun dia tak mukallaf, binatang tidak ada dosa pahala, tak masuk syurga neraka. Lepas diadili, binatang-binatang diadili ataupun menjadi saksi kepada orang yang buat kebaikan kepada mereka, Allah akan tukarkan kepada mereka, kunu turaba. Allah Ta'ala beri arahan, jadilah kalian tanah. Maka bertukar menjadi tanah. Kita pun tak habis lah ustaz, nak oyen, nak balik hak tu.